Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada sedikit konten yang saya nak share. Konten apa? Jom kita saksikan. Okay, konten yang saya nak share ini berkenaan dengan petrol full injector cleaner. Brand yang saya beli adalah FK Fukuoka. So saya nak, tujuan saya beli benda ni adalah untuk kita cuci kita punya injector lah. Injector dah terlalu lama, kereta dah lama, so kita kena cuci injector ni. Okay, so nanti sebelum tu minyak pun ada 2 bar je. So lebih kurang minyak 2 bar, kita isi benda ni and then kita tambah minyak sikit lah. So simptom dia yang pertama adalah dia macam bubuk-bubuk sikit mula-mula. Apa yang saya tengok apa yang saya tengok review-review daripada orang lah. Okay, jom kita saksikan lah. Sekarang tiba masanya. So kita isi dulu. Lepas kita isi sampai habis, baru kita isi minyak petrol. Okay, dah habis dah. So kita proceed isi minyak petrol. Okay, settle sudah. Aku buat kata orang projek yang tak biasa orang buat. Okay, so ini adalah petrol full injector cleaner. So untuk membersihkan sistem minyak dalam tangki, dalam injector, dalam filter, fuel filter. Inilah kerja dia. Okey, sepatutnya petrol full injector cleaner ni ataupun treatment ni dia boleh support sehingga 60 liter minyak dalam tangki. Tapi dalam minyak dalam tangki aku anggaran lebih kurang 30 liter. So separuh lah. So aku campur lebih kurang separuh. Okey, so apa feel yang aku rasa? Okay, yang pertama, memang aku rasa walaupun aku tak review daripada orang-orang lain ataupun daripada buyer atau pengguna sendiri benda ni, okay, dia kata first impression dia agak ada rasa macam sedikit segugut semput lah. Dia je semput sikit sebab dia nak cleaningkan dia punya carbon yang ada dekat dalam injector tu. Tapi aku rasa tak ada pun. Dan dia lebih better, lebih ringan. Rasa lebih ringan sikit daripada biasa lah. And then engine lebih senyap sebab ini fully, memang aku punya experience sendiri lah. Kita lebih tahu kereta kita macam mana. So engine lebih ringan daripada sebelum ni, daripada biasa. Lepas tu dia punya throttle lebih better lah. Engine lebih ringan, throttle lebih better. Cuma penjimatan minyak tu aku tak dapat lagi, aku nak buktikan lah. Dia lebih better lah daripada previous sebelum aku letak benda ni. Okay, itu aku punya review lah. So adakah aku recommend benda ni? So aku kata orang boleh beli untuk jangka pendek, untuk beberapa minit aku guna ni. Boleh beli, korang boleh beli sebab benda ni treatment untuk membersihkan sistem dalam minyak korang. Okay, minyak korang tu biasalah bila kita dah lama sangat kan. So dia punya injector mungkin ada yang nak tersumbat ke apa benda ke. So benda ni dia memberi kata orang kelonggaran ataupun dia melancarkan semula korang punya lubang-lubang yang berada dalam injector. Itu function dia. So harga dia tak mahal. Aku beli RM9.90 je termasuk postage. So kalau kau nak lagi murah, ada jenama DIY. Kalau kau nak high end sikit, ada liquid moly. Liquid moly tu harga 40 lebih macam tu. So macam aku cakap lah, treatment ni dia membantu untuk mengurangkan kos, untuk kurang keluar duit lah. Selalu kalau kita nak cuci injector, kita kena keluarkan, kita kena cuci. Yang ini kita sekarang teknologi pun dah maju. So dia membersihkan dengan cara menyampurkan treatment ni di dalam minyak. Itulah. Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen kat bawah. Ni aku beli dekat TikTok. Korang cari je lah FK Fukuoka petrol full injector cleaner ni. Jumpalah.
So kapasiti dia 300 ml. Macam mana? 300 ml sahaja. So korang boleh campur dengan minyak petrol. Pastikan minyak petrol tu dia agak kurang sikit dalam biobar ke, korang campur, and then korang top up lah supaya dia bercampur dengan minyak petrol. Lepas tu korang boleh guna lah macam biasa sampai minyak tu habis. Selalunya dia akan rasa lebih better selepas minyak petrol yang ada dalam tangki ni settle. Lepas tu kau top up baru, dia akan rasa lebih better lah. Tapi walaupun dia kata macam tu, tapi aku dapat rasa ianya lebih better juga walaupun minyak petrol tu masih ada dalam tangki. Okay, so itu saja perkongsian daripada aku. Aku cuba menggunakan cara yang paling low budget lah untuk menjaga kesihatan kereta aku. Okay, so terima kasih sebab menonton. Kita jumpa di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.